Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Adam Muin bin Tuan Hasdi dari Unit Bahasa Melayu 1 dari APG Kampus Datuk Azhari Ismail ingin membahaskan tentang transformasi pendidikan di Malaysia dalam subjek sosiologi dalam pendidikan. Baiklah, kita teruskan kepada transformasi pendidikan di Malaysia. Apa itu transformasi pendidikan di Malaysia? Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan signifikan bagi memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan. Transformasi ini selaras dengan aspirasi negara untuk melahirkan modal insan berkualiti, berkemahiran tinggi dan mampu bersaing di peringkat global. Dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini, beberapa anjakan penting telah dilaksanakan, khususnya dalam aspek pendigitalan pendidikan, pemerkasaan pivot serta integrasi kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran. Baiklah, transformasi ini bukan sahaja memberikan kesan kepada sistem pendidikan, malah turut mempengaruhi mobiliti sosial masyarakat. Oleh itu, penulisan ini membincangkan 3 transformasi utama tersebut secara kritikal, termasuk implikasi, cadangan, penambahbaikan dan harapan sebagai bakal pendidik. Baiklah, kita teruskan kepada transformasi yang pertama, iaitu pendigitalan pendidikan dan pembelajaran berasaskan teknologi. Pendigitalan pendidikan merupakan antara anjakan paling signifikan dalam lanskap pendidikan Malaysia, khususnya selepas berlakunya pandemik COVID-19 yang memaksa sistem pendidikan beralih secara drastik daripada kaedah konvensional kepada pembelajaran berasaskan teknologi. Perubahan ini melibatkan penggunaan pelbagai platform digital seperti sistem pengurusan pembelajaran dengan izin Learning Management System iaitu LMS, aplikasi komunikasi dalam talian serta bahan pembelajaran interaktif yang menyokong pembelajaran secara segera dan tidak segera. Selain itu, integrasi teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam darjah telah mengubah peranan guru daripada penyampai maklumat kepada fasilitator pembelajaran yang lebih dinamik. Pendekatan ini lebih berpusatkan murid, di mana pelajar diberi peluang untuk meneroka, berkolaborasi dan membina pengetahuan secara kendiri melalui sumber digital. Hal ini sejajar dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, literasi digital serta keupayaan menyelesaikan masalah. Tambahan pula, transformasi ini berkait erat dengan tuntutan revolusi perindustrian keempat yang memerlukan tenaga kerja yang celik teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pesat dalam dunia digital. Oleh itu, teknologi dalam pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai alat sokongan semata-mata, sebaliknya menjadi medium utama yang memacu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini turut mendorong institusi pendidikan untuk memperkukuh infrastruktur digital serta memperkenalkan pendekatan pembelajaran hybrid yang lebih fleksibel dan inklusif. Kita teruskan pula kepada implikasi kepada mobiliti sosial. Pendigitalan pendidikan memberikan implikasi yang besar terhadap mobiliti sosial, terutamanya dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dengan adanya teknologi digital, pelajar tidak lagi terhad kepada sumber pembelajaran fizikal di sekolah. Di sebaliknya, boleh mengakses pelbagai bahan pembelajaran secara dalam talian tanpa mengira lokasi geografi. Situasi ini membuka peluang kepada pelajar di kawasan luar bandar atau pedalaman untuk menikmati pengalaman pembelajaran yang setara dengan pelajar di kawasan bandar. Selain itu, akses kepada pendidikan digital juga membolehkan pelajar meningkatkan kemahiran kendiri seperti pembelajaran sepanjang hayat, iaitu lifelong learning, yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan kebolehpasaran dan taraf hidup. Secara tidak langsung,
Hal ini dapat membantu merapatkan jurang sosioekonomi antara kelompok masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Walau bagaimanapun, transformasi ini turut menimbulkan cabaran baharu, iaitu jurang digital. Perbezaan dari segi akses kepada peranti, capaian internet yang stabil serta tahap literasi digital dalam kalangan pelajar dan ibu bapa boleh menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Sekiranya isu ini tidak dapat ditangani dengan baik, ia berpotensi mewujudkan ketidaksamaan baharu dalam sistem pendidikan yang akhirnya menghalang mobiliti sosial, khususnya bagi golongan yang berpendapatan rendah. Bagi cadangan penambahbaikan pula, kita boleh memastikan pendigitalan pendidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesan. Beberapa langkah penambahbaikan perlu diberi perhatian secara serius oleh pihak yang berkepentingan. Yang pertama, usaha memperluas capaian internet berkelajuan tinggi perlu dipertingkatkan, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Infrastruktur digital yang kukuh merupakan asas kepada kejayaan pembelajaran berasaskan teknologi. Tanpa capaian internet yang stabil, pelajar akan menghadapi kesukaran untuk pembelajaran dalam talian. Yang kedua pula, latihan profesional berterusan kepada guru perlu diperkasakan, terutamanya dalam aspek pedagogi digital. Guru bukan sahaja perlu mahir menggunakan teknologi, malah perlu mengetahui cara mengintegrasikan secara efektif dalam pengajaran agar dapat meningkatkan penglibatan dan kefahaman murid. Program pembangunan profesional ini juga perlu menekankan inovasi pengajaran serta penggunaan aplikasi pendidikan yang terkini. Yang ketiga, penyediaan peranti digital kepada pelajar daripada golongan B40 perlu dipergiatkan bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir akibat kekangan ekonomi. Inisiatif seperti pemberian tablet atau komputer riba serta subsidi data internet boleh membantu merapatkan jurang digital. Selain itu, kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan komuniti juga perlu diperkukuh bagi mewujudkan ekosistem pendidikan digital yang mampan. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan segala inisiatif yang dilaksanakan dapat memberikan impak yang positif kepada semua lapisan masyarakat. Baiklah, harapan daripada saya sebagai bakal guru, saya mempunyai harapan yang tinggi agar transformasi pendigitalan pendidikan ini dapat dimanfaatkan secara optimum dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Saya berhasrat untuk mengintegrasikan teknologi secara kreatif, inovatif dan berkesan di dalam bilik darjah bagi menarik minat pelajar serta meningkatkan tahap penglibatan mereka dalam pembelajaran. Selain itu juga, saya berharap dapat memainkan peran yang penting sebagai fasilitator yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing pelajar dalam menggunakan teknologi secara beretika, bertanggungjawab dan berhemah. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, aspek keselamatan cyber, kesahihan maklumat serta penggunaan teknologi secara positif perlu diberikan penekanan kepada pelajar. Di samping itu juga, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik yang sentiasa bersedia meningkatkan kompetensi diri dalam bidang teknologi pendidikan. Kesediaan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan merupakan elemen penting bagi memastikan pengajaran yang disampaikan sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Akhir sekali, saya berharap agar transformasi ini dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mampu berfikir secara kreatif dan berdaya saing di peringkat global selaras dengan aspirasi
pendidikan negara. Baiklah, kita teruskan pula kepada transformasi yang kedua, iaitu pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, iaitu TVET. Dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, iaitu TVET, telah mengalami anjakan signifikan dalam sistem pendidikan Malaysia. Perubahan ini didorong oleh keperluan negara untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir, yang mampu memenuhi tuntutan industri serta menyokong pembangunan ekonomi berasaskan teknologi dan inovasi seiring dengan perkembangan revolusi perindustrian keempat. TVET tidak lagi dilihat sebagai laluan pendidikan alternatif semata-mata, tetapi sebagai komponen penting dalam arus pendana pendidikan negara. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi memperkukuh TVET, termasuk penambahbaikan kurikulum, pemodenan institusi latihan serta peningkatan kerjasama strategi antara industri pendidikan dan pihak industri. Pendekatan ini bertujuan memastikan kandungan pembelajaran sentiasa relevan dengan keperluan semasa pasaran kerja. Selain itu, integrasi teknologi digital dalam latihan TVET seperti penggunaan simulasi, automasi dan peralatan berteknologi tinggi turut meningkatkan kualiti latihan yang diberikan kepada pelajar. Di samping itu, penekanan terhadap pembelajaran berasaskan kerja dengan izin, work-based learning dan latihan industri membolehkan pelajar memperoleh pengalaman sebenar di tempat kerja. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran teknikal, malah membina kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerjasama dan disiplin kerja. Oleh itu, transformasi TVET jelas menunjukkan perubahan paradigma dalam pendidikan berorientasikan teori kepada pendidikan yang lebih praktikal, aplikatif dan berfokus kepada kebolehapasaran graduan. Manakala implikasinya terhadap mobiliti sosial. Pemerkasaan TVET memberikan impak yang besar terhadap mobiliti sosial, terutamanya dalam menyediakan laluan pendidikan yang lebih inklusif kepada pelajar daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, dengan menawarkan peluang untuk memperoleh kemahiran teknikal yang relevan dengan industri. TVET membuka ruang kepada pelajar khususnya daripada golongan berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Selain itu juga, TVET membantu mengurangkan kebergantungan masyarakat terhadap laluan akademik tradisional yang sering dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kejayaan. Dengan kewujudan pelbagai laluan kerjaya melalui TVET, pelajar kini membuka pilihan yang lebih fleksibel untuk membina masa depan mereka berdasarkan minat dan kebolehan masing-masing. Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada pengurangan kadar pengangguran dalam kalangan belia serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Walau bagaimanapun, masih terdapat satu cabaran daripada segi persepsi masyarakat yang cenderung memandang rendah pendidikan TVET berbanding pendidikan akademik. Persepsi negatif ini boleh menjejaskan penyertaan pelajar dalam bidang TVET, sekaligus menghadkan potensi transformasi ini dalam meningkatkan mobiliti sosial secara menyeluruh. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan untuk mengubah minda masyarakat agar lebih menghargai kepentingan kemahiran teknikal dalam pembangunan dengan negara. Bagi cadangan penambahbaikan pula, bagi memastikan pemerkasaan TVET dapat mencapai matlamatnya secara optimum, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan secara strategi. Yang pertama, usaha untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap TVET perlu dipergiatkan melalui kempen kesedaran pendedahan awal di sekolah serta perkongsian kejayaan graduan TVET yang berjaya dalam kerjaya masing-masing.
pendekatan ini penting bagi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap nilai dan potensi TVET sebagai laluan yang berkualiti. Yang kedua, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri perlu diperluaskan dan diperkukuh. Kerjasama ini boleh melibatkan pembangunan kurikulum bersama, penempatan latihan industri serta peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Dengan adanya hubungan yang kukuh antara institusi TVET dan industri, graduan akan lebih bersedia untuk memasuki pasaran kerja dan memenuhi keperluan majikan. Yang ketiga, kurikulum TVET perlu sentiasa dikemaskini agar selari dengan perkembangan teknologi semasa seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, automasi dan robotik. Penekanan terhadap kemahiran masa hadapan ini penting bagi memastikan graduan TVET kekal relevan dan kompetitif dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Selain itu juga, pelaburan dalam kemudahan dan peralatan latihan juga perlu dipertingkatkan bagi memastikan pelajar mendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti tinggi dan setanding dengan standard industri. Peningkatan profesionalisme tenaga pengajar TVET juga tidak boleh diabaikan kerana mereka memainkan peranan yang penting dalam melahirkan tenaga kerja mahir yang berkualiti. Jadi, harapan saya sebagai bakal guru pula, saya berharap dapat memainkan peranan aktif dalam menyokong usaha memartabatkan TVET sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara. Saya berharap dan berhasrat untuk memberi pendarahan awal kepada pelajar mengenai kepentingan kemahiran teknikal serta potensi kerjaya dalam bidang TVET, khususnya kepada pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah. Selain itu juga, saya ingin menggalakkan pendekatan pembelajaran yang berasaskan kemahiran dan pengalaman seperti pembelajaran berasaskan projek, dengan izin project based learning dan pembelajaran konstektual. Pendekatan ini dapat membantu pelajar memahami aplikasi sebenar ilmu yang dipelajari serta meningkatkan minat mereka dalam bidang teknikal dan vocational. Saya juga berharap dapat membantu mengubah persepsi negatif TVET dengan menanamkan kesedaran bahawa setiap laluan pendidikan mempunyai nilai dan peranan yang sendiri dalam pembangunan individu dan negara. Dalam hal ini, guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu pelajar membuat pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan potensi mereka. Akhir sekali, saya berharap transformasi TVET ini dapat melahirkan generasi yang berkemahiran tinggi, berdikari dan berdaya saing, sekaligus penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara yang mampan. Sebagai pendidik, saya komited untuk terus menyokong usaha ini dengan meningkatkan kompetensi diri dalam serta menyesuaikan amalan pengajaran selaras dengan keperluan semasa. Baiklah, yang terakhir iaitu transformasi yang ketiga, iaitu integrasi kecerdasan buatan AI dan pendidikan masa hadapan. Integrasi kecerdasan buatan AI iaitu Artificial Intelligence AI dalam pendidikan merupakan antara transformasi terkini yang memberi impak besar terhadap sistem pendidikan Malaysia. Perkembangan teknologi ini telah membuka ruang kepada pendekatan pembelajaran yang lebih pintar, adaptif dan responsif terhadap keperluan individu pelajar. AI digunakan dalam pelbagai aspek pendidikan, termasuklah memperibadikan pembelajaran iaitu personalized learning, menganalisis prestasi pelajar secara berterusan serta membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan.
Melalui aplikasi AI, sistem pembelajaran mampu menyesuaikan kandungan, tahap kesukaran dan kaedah penyampaian mengikut keupayaan serta gaya pembelajaran pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang lemah dalam sesuatu topik boleh diberikan latihan tambahan secara automatik, manakala pelajar yang cemerlang pula boleh meneroka kandungannya lebih mencabar. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pembelajaran, malah menggalakkan perkembangan potensi individu secara optimum. Di samping itu, AI turut membantu dalam tugas pentadbiran seperti penilaian automatik, analisis data, pembelajaran dan penyediaan bahan pengajaran. Hal ini membolehkan guru memberi tumpuan yang lebih kepada aspek pedagogi dan interaksi dengan pelajar. Transformasi ini selari dengan dasar nasional seperti rangka tindakan AI serta perancangan pendidikan jangka panjang negara yang menekankan penggunaan teknologi sebagai pemacu utama inovasi pendidikan. Tambahan pula, dalam konteks pendidikan masa hadapan, integrasi AI dilihat sebagai keperluan yang tidak dapat dielakkan bagi memastikan pendidikan kekal relevan dengan perkembangan global. Oleh itu, penerapan AI dalam pendidikan bukan sekadar satu pilihan, tetapi merupakan satu keperluan strategik dalam usaha melahirkan generasi yang berdaya saing, kreatif dan celik teknologi. Seterusnya, beralih kepada implikasi terhadap mobiliti sosial. Penggunaan AI dalam pendidikan membawa implikasi yang signifikan terhadap mobiliti sosial, khususnya dalam usaha mengurangkan jurang pencapaian akademik antara pelajar. Melalui pembelajaran yang diperibadikan, setiap pelajar berpeluang untuk mengikut kadar dan kemampuan masing-masing tanpa terikat kepada pengajaran yang seragam. Hal ini dapat membantu pelajar yang lemah untuk meningkatkan prestasi mereka sekaligus mengurangkan kadar keciciran dalam pendidikan. Selain itu juga, AI berpotensi menyediakan akses kepada sumber pembelajaran berkualiti tinggi serta lebih meluas. Pelajar dari pelbagai latar belakang sosioekonomi boleh memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Keadaan ini secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan peluang pendidikan dan pekerjaan, seterusnya memperkukuh mobiliti sosial dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang perlu diperhatikan, khususnya berkaitan isu etika, privasi data dan ketidaksamaan akses kepada teknologi. Penggunaan AI melibatkan pengumpulan data dan analisis data pelajar yang sensitif yang memerlukan perlindungan dan pengurusan yang teliti. Selain itu, sekiranya akses kepada teknologi AI tidak diagihkan secara adil, jurang digital setia ada berpotensi menjadi ketara dan menjejaskan keadilan dalam pendidikan. Baiklah, bagi cadangan penambahbaikan saya, bagi memastikan integrasi AI dalam pendidikan dapat dilaksanakan secara berkesan dan beretika, beberapa langkah penambahbaikan perlu diambil kira. Yang pertama, pembangunan garis panduan etika. Penggunaan AI dalam pendidikan perlu diberikan keutamaan. Garis panduan ini harus merangkumi aspek keselamatan data, privasi pelajar serta penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Dengan adanya panduan yang jelas, risiko penyalahgunaan teknologi dapat dikurangkan dan keyakinan masyarakat terhadap penggunaan AI dapat dipertingkatkan. Yang kedua pula ialah latihan dan pembangunan profesional guru dalam bidang teknologi AI perlu diperkukuh. Guru perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran untuk menggunakan AI secara efektif dalam pengajaran, termasuklah memahami cara mentafsir data pembelajaran dan menyesuaikan strategi pembelajaran berasaskan analisis tersebut. Tanpa latihan yang mencukupi,
potensi AI tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam bilik darjah. Yang ketiga pula ialah usaha memastikan akses teknologi yang adil kepada semua pelajar perlu dipertingkatkan. Ini termasuk penyediaan infrastruktur digital, peranti serta sokongan teknikal yang mencukupi, khususnya bagi pelajar di kawasan luar bandar dan daripada golongan berpendapatan rendah. Pendekatan ini penting bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir dalam arus transformasi digital. Selain itu juga, kolaborasi antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor teknologi juga perlu diperkukuh bagi membangun ekosistem pendidikan berasaskan AI yang mampan. Kerjasama ini boleh melibatkan pembangunan perisian pendidikan, perkongsian kepakaran serta penyelidikan berterusan dalam bidang teknologi pendidikan. Jadi, harapan saya sebagai bakal guru, saya berharap dapat memanfaatkan teknologi AI secara optimum dalam usaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Saya berhasrat untuk menggunakan AI sebagai alat sokongan bagi memahami keperluan pelajar secara lebih mendalam. Seterusnya, merancang pengajaran yang lebih bersifat individu dan berfokus kepada perkembangan potensi setiap pelajar. Selain itu juga, saya juga berharap dapat membimbing pelajar dalam menggunakan teknologi AI secara beretika dan bertanggungjawab. Dalam era digital yang semakin kompleks, pelajar bukan sahaja perlu mahir menggunakan teknologi, tetapi juga perlu mempunyai kesedaran tentang implikasi penggunaannya, termasuk aspek keselamatan data dan integriti maklumat. Di samping itu, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik yang sentiasa peka terhadap perkembangan teknologi semasa dan bersedia menyesuaikan amalan pengajaran dengan perubahan tersebut. Kesediaan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri merupakan aspek penting. Merupakan aspek penting dalam memastikan saya dapat memenuhi keperluan pendidikan pada masa hadapan. Akhir sekali, saya berharap agar integrasi AI dalam pendidikan dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Dengan adanya sokongan teknologi yang sesuai, pelajar berpotensi untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Baiklah, secara keseluruhannya, saya buat satu rumusan. Secara keseluruhannya, transformasi pendidikan di Malaysia dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini menunjukkan perubahan yang progresif dan signifikan. Pendigitalan pendidikan, pemerkasaan TVET dan integrasi AI merupakan 3 anjakan utama yang memberikan kesan besar terhadap sistem pendidikan dan mobiliti sosial. Walau bagaimanapun, kejayaan transformasi ini bergantung kepada akses yang menyeluruh, sokongan infrastruktur serta kesediaan guru dan pelajar. Oleh itu, sebagai bakal guru, peranan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini amat penting dalam memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan. Baiklah, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada kali ini berkenaan dengan transformasi pendidikan di Malaysia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.